Okay guys, kita nak pergi ke kedai halal yang berdekatan. Cik ni nak hantar kita. Cik Masih ni nak tunjuk kita tempat makan sedap. Oh. Oh, 饺子. Okay, okay. Okay, okay. 可以. Waalaikumsalam. Thank you. Oh, sini ada halal. Iyang ah? Iyang. 都可以。 拉面? 拉面，面。 Lauk kat sini semua nampak menyelerakan sampai saya tak tahu nak pilih mana satu. Sayur-sayur pun semua nampak sedap. Semua macam nak rasa. Harga pun murah. Satu portion ni saya rasa boleh makan 2 ke 3 orang. Okey, dah sampai makanan kita. Macam ni nasi small punya bowl dengan ni ayam. Ayam ni dalam 3 yuan, 6 yuan. Ini pun dalam 6 yuan, seaweed. Ini diorang dua ni order lamin. Lamin daging 10 yuan satu kan. Kata saya ni total 20 yuan. 20 yuan macam RM12 lah. Sebab ayam ni banyak betul. Okay guys, jemput makan. Okay guys, kita review makanan yang kita order dekat sini. Okay, nasi macam biasalah. Nasi dia lembut dan melekat, jenis melekat. Ayam tadi sedap, ayam masak merah sedap. Rumpah laut crispy. Sedap tak Mas? Sedap. Dia crispy, rangup. Dia macam rasa-rasa bawang. Dia letak bawang putih yang original tu kan. Yang pure tu. Ada bawang putih. Dia macam dia racik-racik. Racik-racik. Sedap lah. Ada bawang putih. Setengah orang mungkin suka lah, setengah orang mungkin tak suka. Macam saya biasa-biasa je. Mi tarik macam mana? Sedap? Memang sedap. Berbeza dengan Malaysia lah. Aminah pula komen mi tarik. Sedap. Sedap. Ini memang Dengan peminat Malaysia mi tarik. Dua-dua sama. Sedap kalau lapar je.